Inilah Malaysian street guys. Mencabar ya nak cross dekat sini. Ada kali jengking, ular kan dalam tu. Oh my god, kopi tu cantik gila. Cantik lah guys. Wanginya bau dia. Nama kita Pa Impossibly. Hello guys. Hello. Our channel. Welcome back. Today is our second day in Ho Chi Minh. Hari ni kita nak pergi mana, Mos? So basically today kita nak jalan-jalan around District 1. So dekat District 1 tu dia macam ada Bentan Market, ada Post Office, banyak ada lah. Semua pun semua mostly dekat District 1 lah. Yang dia punya central area tu. So kita nak explore around District 1. District 1 dengan jalan kaki guys. Ni adalah main street guys. Nampak tu? Busy. Busy guys. Busy. Jom ikut orang jalan-jalan di Saigon. Guys, itulah view kita guys. Street kita straight to the Menara DM Bangsa Min Si. Kenapa aku cakap macam Korea pula? Guys, ini adalah bakery yang ada. Murah je guys. Nampak ni, kau tengok ni kek dia. Kat dalam cup tu ada 20k, dalam RM3.40. Yang ini RM1.7 ada, RM1.8 ada, RM9 ada. Wah guys, kek pun ada kat belakang. Menarik kedai ni. Ramai gila orang lokal. Actually kita orang dah pernah nampak kedai ni dekat YouTube. Mana kain besar. Come on guys, untuk sarapan pagi kita beli chocolate drinks dekat kedai ni guys, dekat sebelah Valang University. Mus tadi dia nak beli, sekarang dia dah decide nak beli kopi pula dah. Dia nak beli kafe suar. Orang tengah buat kafe suar. Few moments later. Guys, ini adalah breakfast kita. Tadi kita beli dekat kedai bakery tu, Minso tu. Kita beli pandan coconut raisin bun. Okay, sekarang aku nak cuba. Lembut guys, dia macam Sebau ulu ke? Kurang lebih. Bukan, dia macam Japanese sponge. Very soft. Sedapnya. Okay, ini adalah coconut, pandan coconut. Patutlah orang beli kat situ guys, sebab memang spongy, teksturnya cukup. Macam kaya ni, pandan ni, rasa pandan dia guys, coconut dia. Dan ini rasa raisin dia marvelous. Dan ini 10,000 dong. Yang ni 12,000 dong. Murah gila guys. 6.5 hours later. Guys, tengok junction dia. Banyak gila motor. Nampak tak guys? Ada orang yang uncivilized tu. We don't even bother. Stesen minyak guys dekat sini. In the middle of the junction. And the best very thing, small, like and very the best cute. thing, NGV huge. This might be colonial punya, French colonial French building. colonial punya heritage ni. Actually, Vietnam just celebrate their 50th Independence Day on the 30th of April. 30th of April. So
That's There's why a lot of flags flags can. and everything. There you go. It's a nice view from here. I think we're almost there, right? Almost there, maybe. I think we have to check the map. That's all. Look at the flag. Look at the flags, guys. Vietnamese flag. I think this is the. I don't know what is this lah. The main macam Square. square. Ho Chi Minh Fine Art Museum, guys. This one. Cantik, guys. dalam dia. Cantik. Building dia cantik gila. Colonial punya aesthetic. Rasa macam kat dekat Paris pula. Nama kita pa. Pas oublier. Oublier le temps perdouiller le temps c'est sous asama konyo. Nama kita pa. Guys, aku punya logo French, guys. Mencabar ya nak cross dekat sini. Kita confident je. Kita jangan tengok kiri kanan, kita cross je. Oh, wah. Tu Chu Ben Tan. Mana dia? Chu Ben. Tak. Okay, guys, inilah Ben Tan market atau Cho Bentan. Chu Ben Tan. Chu tu adalah market, guys. Ya. Dia punya lampu-lampu guna Dia guna rotan. punya. Macam-macam ada, Cantik. guys. See all the fabrics over here. Because Vietnam is very known for their fabrics. Yes. They have like apa ni? Comforter, bantal, All the comforter, the pillowcase, kan, bed sheet, all the bags, kan. shirts. A lot, guys. Oh, this is coffee. Yes. Oh, this is coffee. There's lots of coffee here. Kan. See? Vietnamese coffee. Wow. Amazing. Oh, they have tea as well lah. Ada tea, ada The coffee. green. Ada rose kat sini. Oh my god, if you guys can smell, it smells so nice. so good lah. The This one is coffee. kacang-kacang. Oh. All the craft from Vietnam. Oh, nice. Ni macam one of the alleys kan. Cantik gila. Hello. Semua Hello, nampak how are you? cantik. Hi. Okay, guys. This side selling nuts and dry fruit. Yeah. Over there, coffee. This one, souvenir. The other side will be shoes. This one, fruits. And this is the food court. Yeah. It's Sorry. Kawat Mus. Jom kita masuk in the middle of it because I see something interesting over here. Hi. Hello, how are you? Let's walk around. Guys, they have this. This is what? Oil? Sebenarnya, What's that? guys. Is that liquor kot? Liquor. Oh yeah, it's liquor. Alcohol. Alcohol, right? Alcohol with some things like that. It's good for your health. Yes. Oh, okay. Guys, ada kalajengking, Ular kan dalam tu. ada gecko, Ginseng, is it ginseng? ginseng, right? Sebab guys, ni tempat turis, so dia harga dia lain sikit lah, tak sama Tapi dengan tak kat ada luar. tulis harga tau dekat menu dia. Ada yang kat sana ada, Some ada. some tak ada. Okay, this is seafood, guys. Seafood. Menarik seafood dia. Oyster. Besar gila kerang dia weh. Kan? Kerang dia. So big. Is it gamat? It's a cucumber, sea cucumber. Oh. And this is a crab claw. Crab claw dia dah keluarkan. Guys, this is the
Vegetable. Vegetable. They have this. I don't know what What is is it. that? Huh? Sukun. Oh, they have belimbing. Jackfruit. Stuffed fruit. Stuffed fruit. Jackfruit pula. Jackfruit lain, guys. The most important thing is this. Bamboo shoot. So big. Besar gila. Cuba tengok. This my hand. So big. Bamboo shoot. Like flowers everywhere here in Vietnam, and They it's have real. everything here. Everything. You can just choose whatever every you want. flower species in the world, guys. That exaggerate sikit lah. Every flower species in the world in this shop, but it's all fake. Yeah. Yolah. Tak tanya pun guys, saya dah beritahu harga dah. Berapa? 70,000. Oh my god, cafe tu cantik gila. Cantik lah guys, tu namanya. See guys, the durian. So big durian. Yes, they have flowers shop as well. This is real This flower. is fresh flower. Fresh. Fresh Cantik. flower. You can smell. Oh my god. So Sedap nice. gila bau dia. Okay guys, ni aku bawa tempah untuk bagi dekat Luna Maya. Sebab dia baru kahwin. Ada baru kahwin. Congratulations Luna and Maxim. Jauh guys, daripada Vietnam sampai nak ke Bali. Sebab aku pun mix French juga guys. Iyalah. Dalam mimpi. Iyalah tu. Sebab aku boleh lagu French. Doesn't make you a French. Yeah. Part of it. Maybe you Moroccan lah. Moroccan. I can sing like Algerian speak Voilà, French, voilà que ceci, ma memory, le city, infinity. Voilà. Guys, 3 lagu dah aku nyanyi guys. Kan? Lagu French lagi. Kalau kau tak subscribe, aku tak tahu nak cakap Kan? apa guys. Jangan lupa untuk Ayo. tekan button subscribe. Help us reach 1,000 subscribers guys. Inilah Malaysian street guys. You can see this is a lot of they have a lot of apa? Halal restaurant, ada jual baju-baju, ada boleh bayar RM2 Malaysia pun. Kan tu telekong penuh. Hotel pun banyak kat sini. Saya rasa banyak orang Malaysia kat sini. Ni halal food, Hajah Hawa restoran dia. Roti canai pun ada jual guys. Ni pun halal juga ni. Malaysian Vietnam halal. Sebab kat Vietnam susah kan nak dapat makanan halal ni. So at least we know this whole street ada banyak halal options. Guys, kita orang pun dah lapar guys. Jam dah menunjukkan pukul 2. So kita orang nak makan lunch di Jamilah Collection punya restoran. Guys, ni adalah menu di Jamilah. Mula Jamilah ke? Ya. Kat main street ni. Boleh ada speaker, dia ada Shinto lah. Shinto is smoothie. Tu Shinto. Ni Shinto ya. Dah, pasti dia ada. Thank you. Come Okay guys, ini yang kita orang order guys. Apa yang kita order adalah pertamanya adalah ni guys, pho. Kita ambil beef pho. Beef pho. Macam biasa, pho akan datang bersama dengan Thai basil, dia punya chili oil, ada chili dan juga lime. Okay, mus order apa? Okay, I order banh mi beef. Banh mi beef. Tengok kat dalam macam mana. Ni rupa dia. Banh mi beef. Boleh buka? Ui, rangup. Wow. Untuk air kita order ni. Teh ais dan Ice lemon tea. Teh ais limau. teh ais limau lah sebenarnya. Teh lemon limau. Okay guys, jom kita makan. Makan. Okay, first kita nak try pho. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ni yang kosongnya guys kita tak taruh lagi dia punya ni. Kan bahan-bahan ni belum lagi. Sebab kalau nak rasa ni kena taruh ni dulu. Ya. Kita taruh dia punya limau. So kita perah limau dulu guys.
Ini cara aku pada harimau guys. Supaya dapat jus lebih-lebih, kau dia punya residu tu. Lepas tu we just put the chili as well. Masuk dalam ni sekali. Kita letak je the whole thing. Masuk. Dia ada sayur lain lah guys. Ni sayur apa? Tak tahu lah sayur apa. Ini sayur ni. Tu rasa, nak rasa tak? Wangi. Masuk dalam sekali. Wangi. Masuk je lah semua Masuk je lah. Nak masuk Thai basil. Tapi kena guna tangan. Kita masuk je semua. Kasih dia rasa dia mantul. Mantul. Guys, tahu tak aku guna perkataan mantul? Aku rasa ni macam first time aku guna perkataan tu. Boleh kita berhasiat sikit guys. Sebabnya memang orang Vietnam memang akan makan all these greens kan. Sayur-sayur ni semua. Tinggal ni je guys. Wanginya bau dia. Alamak. 3 second rules kan. Okay. Jom. Cuba. Bismillah. Okay. Ambil sikit ni. Ambil sikit ni. Taruh kuah sikit. Berterabur-terabur. Taruh beef satu. Sayur ni panjang ni. Panjang sangat sayur ni. Lama kita nak cak fishing ni. Kita nak Chili. fishing. Dan juga ni guys. Chili oil dia. Beef dia besar. Bismillahirrahmanirrahim. Chili oil dia pedas kan? Pedas. Dia sedap. Dia bagi kick. Sampai nak tersedap. Baik guys, baik. Okay, sekarang kita nak try dia punya banh mi. Kau tengok ni, banh mi dia punya packaging cool gila. Siap ada Bantam Market punya design. Tapi yang penting kat dalam. Jom kita makan. Okay. Saya nak try kosong dulu tanpa cili. Daging dia very juicy. Lepas tu ada tomato, ada all this greens, bawang. Dia guna sauce. Rasa chili sauce dengan dia butter kot. Bukan, ada macam dia punya ni. Bukan butter, dia guna macam mayonnaise macam yang dia punya, yang dia buat sendiri. Ya. Sekarang aku boleh nak cuba banh mi daging ni guys. Boleh dengar ke dia punya ranguk dia tu. Enggak lah dia punya banh mi tu. Banh Dia punya dia bun tu. sedap. Kan? Banh dia pun dah sedap. Kalau taruh ni lagi masuk. Kan tambah cili tu. Cuba aku cuba dengan cili. Tapi cili ni pedas guys. Tapi dia pedas di bibir lah. Pedas di mulut. Tidak pedas di perut, insyaAllah. Can feel it. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys. Rasa dia cukup. Dia punya bun dia soft dengan crunchy, soft in the inside and crunchy in the outside. Isi dia cukup dan flavor dia full flavor guys. Full flavor. Jom kita makan. Jom. Guys, perut pun dah kenyang, hati pun dah senang. Kau tengok guys, kita orang nak makan macam mana. Weh, Licin guys, selicin-licinnya. Tengok ni guys. Ini hanya tinggal Sup pun habis tau. sup pun habis. Aku memang suka sup guys. Ini adalah tinggal tisu aja. Bun ni habis. Sambal pun habis. 2 sambal habis. Kan? Tinggal batang saja.
Dah tinggal cili. Cili ni pedas. Cili ni pedas gila guys. Cili ni Pedas cili ni. pedas, menyengat. Tapi makanan dia macam gini. Yes. So, Ha guys, itulah video kita orang pada hari kedua di Ho Chi Minh. Ha guys, kita orang dah macam korang tengok tadi, kita orang pergi mana bos? kita dah Kita jalan pergi Banten Market. Lepas tu kita pergi Malaysian Street, kita makan dekat situ. tadi. Okay guys, harap-harap korang terhibur. Dan next time kalau korang datang sini, bolehlah rujuk video kita orang ni. Yes. Okay, yang paling penting guys, jangan lupa untuk tekan button like, share comment and subscribe. Yang paling penting sekali adalah don't forget to love, live and enjoy your life. See you on the next video guys. Jom jalan-jalan kat Vietnam. Jom. Ini dinner guys. Bunyi dia macam mana? Dia oin oin. Salah guys, salah. Celebrity diorang guys. Celebrity Vietnam guys. Ho Chi Minh City Book Street. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video yang lebih menarik dari kami.